Cerita pagi ni, baru lepas hantar anak pergi sekolah. Keadaan je macam ni biasalah. Depan tu ada lampu isyarat. Tambah pula waktu pagi-pagi macam ni. Ada perasan kereta sebiji rosak duduk kat tengah jalan. Berhentilah dulu tengok, kok boleh tolong. Tunggu isyarat daripada pemandu, kok dia perlukan bantuan. Bila dia hangguk, barulah kita pergi tolong. Sebab lah ni lampu hijau, bagi yang duk ada jalan dulu. Tunggu sampai nampak lampu isyarat depan tu merah, baru kita boleh start. Tahan orang ataupun tunggu orang berhenti. Kalau duk tahan time orang duk nampak lampu tu hijau, takut orang marah. Sebab nak tunggu hijau pula, makan masa. Kalau ni lampu dah merah dan kereta belakang pun dah berhenti untuk bagi laluan untuk saya tolak kereta, barulah boleh tolak kereta. Kalau duk tolak ikut dan, takut orang main kat kiri disapu kita pula. Tolak bagi lepas simpang, ada jalan nak masuk ke dalam rumah orang tu. Lepas tu tanya macam mana, okey ke? Dia kata tak apa. Dia pun terima kasih sebab tolong tolak. Saya pun tak ada benda apa nak boleh buat dah. Jadi saya pun teruskan perjalanan untuk balik rumah. Begitulah cerita untuk pagi ni. Sekian.